Baik, awak save dulu, siap-siap cara nak buat kerabu yang macam ni. Sebab bukan hanya bunga betik je tau kita boleh guna. Nangka muda, pucuk, ubi, semua pun kita boleh buat dengan cara kerabu yang macam ni. Jom. Biasanya arwah ayah akan buat kerabu ni menggunakan nangka muda. Tapi kali ni nak guna bunga betik. Mula-mula kita rebus dulu bunga betik ni bersama dengan garam. Dan kalau nak hilangkan pahit, awak boleh letak asam keping, okey? Dah dalam 3 ke 4 minit awak boleh angkat. Lepas tu awak rebuskan ikan. Kebetulan Nina ada buat ikan lengat ni. Lepas tu Nina tumbuk, okey, kita punya bawang besar, bawang putih. Lepas tu Nina tumbuk halus. Lepas tu Nina terus masukkan isi ikan. Nina gunakan lebih kurang dalam 2 ekor ikan. Saya sederhana kat sini. Okey, dan lepas tu nak panaskan santan. Apa tu jangan panaskan santan? Sebab setengah orang tak tahan perut dia kan guna santan mentah. Jadi kita didihkan dulu santan ni, masukkan isi ikan yang kita dah siap tumbuk tadi. Lepas tu ni nak masukkan bunga betik yang dah siap rebus tadi. Tuangkan kita punya kuah ni, letak kerisik sikit. Bawang besar merah ni sikit. Lepas tu lada besar, ini optional nak letak tak letak tak apa. Perahan limau nipis, masam lagi sikit lagi best. Lepas tu black pepper. Kalau tak ada black pepper yang serbuk macam ni, tadi time tumbuk awak dah boleh letak black pepper sekali. Lepas tu letakkan perasa apa semua, terus gaul dan siap. Simple sangat tapi sedap sangat. Tolonglah cuba kerabu bunga betik ni. Ya Allah, sedapnya makan dengan nasi panas-panas. Lepas tu pula ikan goreng ataupun ayam goreng. Sudah, itu sahaja ya. Okey, semoga bermanfaat. Anda semua boleh cubalah resepi ni, okey. Itu saja untuk kali ni. Bye bye.